Sekejap lagi kita nak naik atas tu. ICT yang baru. Tarikan baru ICT. Sky City. Harga RM45 dewasa, RM35 kanak-kanak. Bayar masuk lift. Okey. Dua orang. Okey. Bismillah. Thank you. Ini tinggi ya. Awak nak kasih lah. Gaya. Okey, dah sampai. Tak dekat. Kejap. Oh. Tak nak. Tak nak. Kami nak balik lah. Sky City. Wah. Kaya tu. Dia terbawah. Takutlah mama. Dia terbawah. Dia terbawah ni dah naik slide. Tak berani. Selamba dia orang. Mama. Mama pergi ayah tak berani ya. Tingkat sebelah bawah ada pekerja dia. Sebelah atas ni untuk pengunjung lah. Mana gambar mama ya? Aku memang ada penyakit gayat. Aku memang tak boleh. Ini pun aku dah rasa nak termuntah. Pening. Nak hulur kaki pun tak berani. Tu pun rasa pening kepala. Lagi lepas ni kita akan naik slide tu. Slide tu dia ada macam air lah, naik pelampung tu. Pekerja bawah dia jaga. So akan slide turun sana. Dia akan pusing dekat apa? Benda pusing tu. Lepas tu dia akan turun dekat ICT punya waterworld. Water park dia dekat bawah. So dia turun dekat water park dia bawah. Lepas tu keluar dekat pintu water park dia lah. Sebab tadi anak aku 2 orang dah naik lah. Tadi kita orang tunggu 2 orang dekat bawah dekat sana lah. Naik dekat atas kena jalan jauh lah. Turun dekat water park kena jalan balik, naik atas balik lah. Siapa yang tak ada penyakit gayat boleh naik lah. Macam aku ada penyakit gayat ni sebab aku teman bini aku je. Aku memang dari dulu benda-benda tinggi ni aku tak naik. Gondola dia tu pun dulu aku naik sekali je pun aku dah pening kepala. Tengok bini aku selamba je. Tak boleh rasa pening kan, nak muntah. View memang cantik lah. Benda tempat tinggi kan, view memang cantik lah. Dengan dia hiasan lampu-lampu dia ni memang cantik lah. Tapi masalahnya tu lah, siapa yang tak ada orang tak ada perasaan gayat tu boleh lah. Macam aku ni ada gayat. Aku sampai dekat sini dekat lantai ni, lantai kaca aku tak berani pergi. Tak boleh. Aduh, memang gayat. View memang cantik lah. Asmi kena ada kerama. Macam bini aku dia memang benda-benda ekstrim macam ni dia suka. Okey, ni slide dia lah. Ada gambar dekat. Memang cantik. Kat sini pun aku takut. Okey, lepas naik ke atas, dia akan turun ke bawah. Turun ke bawah tu tangga saja. So dia akan slide water lah. So dia orang akan bagi baju raincoat, macam baju hujan lah, panco. Baju hujan pakai buang tu sebab takut kena basah. Nah itu dia akan slide, water slide lah turun sampai bawah. So nanti saya akan turun lah. Kita akan turun ke bawah. So pusing lagi sekali. Tadi naik kat ni lah, lift terus naik dekat atas. Lepas tu bila nak turun, kita turun dekat bawah ni ada tangga. So kita akan turun satu tingkat bawah lah untuk ke water slide tu.
Tu dia akan bagi raincoat tu, panco. Baju hujan pakai buah. Tu kita kena basah. Ambil kat sini ya. So abang, ini ada baju hujan. Baju dengan seluar tau ini. Okey. Baju dengan. Boleh duduk. Okey. So pakai kat sini. Lepas tu beratur tunggu turn. Okey, baju hujan dah pakai. Kasih selingan kasut, buat bawah dia tutup. Untuk bawah ni tak ada lah. Tadi dekat atas. So ni tempat beratur saja. Dan lepas pakai baju beratur lah. So di sini lah. Beratur tunggu turn. Dan dia orang akan slide lah. Turun ke bawah. So akan pusing. Last penghujung dia turun sana dekat ICT punya waterpark bawah sekali. So turun dekat sana. Dia ada tangga naik. Lepas tu dia akan ada satu pintu khas lah untuk keluar daripada waterpark tu. So kita kena jalan kaki naik balik lah. Ni dekat apa snow world bawah dia. Lalu kat situ naik atas dulu. Okey, Mama depan. Okey, naik belakang. Naik pelampung dia cara sama macam naik waterpark. Waterpark ini pelampung. Duduk. Kaki belunjuk. Oh, belunjuk dalam. Oh. So. Gayat. Okey. Baik. Terima kasih. Kau minta gayat sini. Oh, yang tu. Apa tu? Okey, yang kan. Okey. Baik, faham. Tu yang ni ya, yang depan ni ya. Empat. Okey. 4. Kat bawah ada lagi. Yang mana ada lampu tu lah. Okey. So kena bergaya. Alright. Okey. Baik, faham. Terima kasih. Okey. Setiap yang ada lampu tu ada kamera dia. Dia akan ambil gambar untuk kita. Nanti kalau nak ambil dekat bawah bayarlah. So ready? Boleh? Okey. So bila sampai dekat lampu tu posing lah sikit. Ada slow sikit. Ada lagi kamera dah. Wow, cermin dia ada yang pecah. Hai, basah. Air banyak masuk. Kalau nak ambil gambar, kamera tanggungjawab sendiri. Dan pastikan kamera anda kali saya lah. Macam kamera saya ni Vivo 40 dia kali saya. Tak ada masalah lah. Siapa yang tak ada kamera kali saya, okey, dia tengah slide. Pusing. Pakailah water protection ya. Oh, dah kurang sikit lah. Wah, makin laju. Tadi ada cermin pecah takut dah. Ada nampak tak? Wow. Best. Walaupun takut, best. Taklah segaya tadi atas lantai cermin. Mana kamera dah? Satu lampu depan, ada satu lagi tu. Kat situ boleh posing. Posing Mama. Itu. Ada dia. Hai. Ada lagi tak? Kau dah banyak terlepas lah. Dekat tempat pusing tadi kot. Oh, jadi kita dari atas tu. Turun bawah. Dia banyak masjid. Wow. Berapa minit lah? Lama jugalah. 3 minit. Okey, dah sampai. Aduh ni. Okey, dah sampai bawah. Bangun bawah. Allahu Akbar. Okey, itu saja. Sky Park, Sky City ya. Sky City. RM45 dewasa untuk citizen. RM35 untuk kanak-kanak. Ni baru buka. Jadi siapa nak datang boleh kat ICT.
ICT, talikan terbaru Sky City. So pada saya RM45, dewasa RM35, kanak-kanak tak mahal, tak murah lah, boleh lah. Tapi untuk yang orang yang ada penyakit gayat, mungkin boleh pertimbangkan lah. Kalau yang suka tempat tinggi, yang challenging, yang tak takut gayat, memang recommended lah. Memang saya recommend naik. Memang seronok atas tu, luas. Boleh duduk berapa lama kita nak duduk pun, tak ada masalah. Sampai kita dah puas, dah tengok ambil gambar semua, ada teropong apa semua. So kalau nak turun, baru turun. Kan dia lain daripada yang lain lah. Kalau tempat lain, kalau kita naik menara tinggi, nak turun, kita turun pakai lift. Tapi yang ni, kita turun pakai water slide. So kita boleh katakan kita masuk dapat 2 in 1 lah. Kita dapat naik menara tinggi, pemandangan tempat tinggi, sky lantai cermin, dan kita dapat permainan water slide. Dan water slide ni pun lama tadi, saya kira lebih kurang 3 minit nak turun ke bawah. Okey, itu saja dari saya. Jumpa lain kali. Baik, terima kasih bang. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, ni naik keluar dekat water park.